Ramai orang terutamanya penyimpan emas yang baru bermula suka menunggu harga emas turun baru mahu buat belian emas yang pertama. Januari 2025, harga emas per gram 1 gram iaitu RM409. Jika tuan-puan sudah konsisten menyimpan selama 1 tahun, jarak perbezaan kenaikan emas yang tuan-puan sudah menikmati lebih dari 200 per gram. Dan bagi posisi penyimpan emas, tuan-puan hanya perlu buat satu perkara saja. Konsisten menabung. Apabila tuan-puan konsisten menabung, bukan sahaja gram emas akan bertambah, malah tuan-puan akan dapat purata kos harga emas yang akan sentiasa lebih rendah berbanding harga semasa. Bermakna tuan-puan tidak akan rugi apabila beli emas dengan harga yang mahal, kerana harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika tuan-puan simpan emas selama 2 tahun, naik 20%. Jika tuan-puan simpan 10 tahun, tuan-puan nikmati kenaikan harga emas 100% setahun. Jadi jangan risau tentang harga emas. Yang anda patut lebih risau jika gram simpanan emas tuan-puan tidak bertambah. Dengan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus mulakan simpanan pada hari ini. Jadi tuan-puan dah jelaskan penjelasan saya tuan-puan, cara mula menabung emas tuan-puan boleh isi beg biru dekat bawah ini. Ataupun tuan-puan boleh tengok pin video di bio saya untuk mulakan tabungan emas. Semoga bermanfaat.